Di Malaysia ni kan, ialah kita menghormati jiran dan kita tidak mahu overreact. Sebab itu kita mahu menjalin kefahaman yang lebih mendalam di antara beberapa peringkat yang telah pun disusunkan. Pertemuan dengan Perdana Menteri kita, dengan timbalan Perdana Menteri kita dan beberapa kumpulan-kumpulan yang telah kita tubuhkan supaya kita dapat faham di antara satu sama lain untuk mengelakkan ketegangan berlaku di peringkat pemerintah, kerajaan, di peringkat NGO, di peringkat media. Kita akan bertukar pengalaman dan bertukar pendapat untuk kita bincangkan secara lebih terbuka supaya isu-isu yang tidak mempunyai kepentingan jangka panjang kita tidak besar-besarkan sehingga dia boleh menjejas hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita punya tujuan ialah untuk mencari mengapa ketegangan itu boleh berlaku dan bagaimana untuk mengatasinya. Dan Biro Antarabangsa UMNO sendiri akan membuat lawatan ke Indonesia, lawatan muhibah untuk kita bertemu dengan parti-parti politik. Jadi kita anggap bukan sahaja di peringkat pemerintah mesti baik, tapi hubungan di peringkat parti-parti politik di Malaysia dan Indonesia perlu diperkukuhkan supaya ada jalinan yang lebih mesra di antara kita sama kita. Kadang-kadang persepsi berbeza dengan realiti. Yang kita nak tentukan kita dapat atasi persepsi yang negatif dengan realiti yang lebih positif lagi.